Hai semua, selamat datang ke Skormat 5 Minit. Dalam video ini, kita akan mempelajari bab 2, iaitu faktor dan gandaan. Kita akan mengenal pasti faktor, faktor perdana dan cara mencari faktor sepunya terbesar. Kita juga akan mempelajari gandaan, gandaan sepunya dan cara mencari gandaan sepunya terkecil. Jom kita mulakan. Faktor bagi suatu nombor ialah nombor bulat yang boleh membahagi nombor itu dengan tepat. Sebagai contoh, faktor bagi 12 ialah 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Ini kerana semua nombor tersebut boleh membahagi 12 dengan tepat. Faktor perdana pula ialah faktor bagi sesuatu nombor yang merupakan nombor perdana. Dalam contoh ini, faktor perdana bagi 12 ialah 2 dan 3. Pemfaktoran perdana ialah proses menulis suatu nombor sebagai hasil darab faktor-faktor perdana. Terdapat dua kaedah, iaitu pembahagian berulang dan pokok faktor. Untuk kaedah pembahagian berulang, kita bahagikan 24 dengan nombor perdana terkecil dan teruskan sehingga mendapat 1. Faktor yang diperoleh ialah 2, 2, 2 dan 3. Jadi, 24 sama dengan 2 darab 2 darab 2 darab 3. Dengan kaedah pokok faktor pula, kita tulis 24 sebagai hasil darab dua faktor secara berturutan sehingga semua faktor di aras bawah ialah nombor perdana. Kedua-dua kaedah memberikan hasil yang sama. Faktor sepunya ialah faktor yang sama bagi dua atau lebih nombor. Sebagai contoh, faktor sepunya bagi 12 dan 18 ialah 1, 2, 3 dan 6. Faktor sepunya terbesar atau FSTB ialah faktor sepunya yang paling besar. Jadi, FSTB bagi 12 dan 18 ialah 6. Selain menyenaraikan faktor, kita juga boleh mencari FSTB menggunakan kaedah pembahagian berulang dan pemfaktoran perdana. Bagi pembahagian berulang, kita bahagikan 12 dan 18 dengan faktor sepunya secara berturutan sehingga tiada lagi faktor sepunya. Kemudian, darabkan semua pembahagi untuk mendapatkan FSTB. Dengan pemfaktoran perdana pula, kita tentukan pemfaktoran perdana bagi 12 dan 18. Kemudian, darabkan semua faktor perdana sepunya untuk mendapatkan FSTB. Gandaan ialah hasil darab sesuatu nombor dengan nombor bulat positif. Sebagai contoh, gandaan 4 ialah 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Gandaan ini diperoleh dengan mendarab 4 dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Gandaan sepunya ialah gandaan yang sama bagi 2 atau lebih nombor. Sebagai contoh, gandaan sepunya bagi 3 dan 4 ialah 12, 24 dan seterusnya. Gandaan sepunya terkecil atau GSTK ialah gandaan sepunya yang paling kecil. Bagi 3 dan 4, gandaan sepunya yang pertama ialah 12. Jadi, GSTK ialah 12. Selain menyenaraikan gandaan sepunya, kita juga boleh mencari GSTK menggunakan kaedah pembahagian berulang dan pemfaktoran perdana. Sebagai contoh, kita cari GSTK bagi 12 dan 18. Dengan kaedah pembahagian berulang, kita bahagi 12 dan 18 dengan pembahagi yang boleh membahagi sekurang-kurangnya satu nombor. Nombor yang tidak boleh dibahagi diturunkan. Kita teruskan sehingga semua hasil bahagi menjadi 1. Pembahagi yang digunakan ialah 2, 3, 2 dan 3. Jadi, GSTK sama dengan 2 darab 3 darab 2 darab 3 sama dengan 36. Dengan kaedah pemfaktoran perdana, 12 sama dengan 2 darab 2 darab 3 dan 18 sama dengan 2 darab 3 darab 3. Ambil semua faktor perdana yang diperlukan, iaitu 2, 2, 3 dan 3. Jadi, GSTK sama dengan 36. Kedua-dua kaedah memberikan jawapan yang sama. Untuk menguji kefahaman, mari kita jawab 3 soalan ringkas. Soalan pertama, apakah faktor bagi 20? Soalan kedua, cari FSTB bagi 12 dan 16. Soalan ketiga, cari GSTK bagi 6 dan 8. Cuba jawab sendiri sebelum melihat jawapan. Jawapan bagi soalan pertama ialah 1, 2, 4, 5, 10 dan 20. Bagi soalan kedua,
FSTB bagi 12 dan 16 ialah 4. Bagi soalan ketiga pula, GSTK bagi 6 dan 8 ialah 24. Sebagai rumusan, kita telah mempelajari faktor, faktor perdana, faktor sepunya dan faktor sepunya terbesar. Kita juga telah mempelajari gandaan, gandaan sepunya dan gandaan sepunya terkecil. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat menyelesaikan pelbagai masalah matematik dengan lebih mudah. Jika video ini membantu anda, jangan lupa tekan like, subscribe dan kongsikan video ini dengan rakan-rakan. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi dalam video seterusnya.